Okay guys, hari ni kita nak pergi hantar semula. Nak ketuk rim ni dekat area Masjid Kuala Ulu tu. Sebab itu hari kan dia cuti sampai 2 hari bulan. Hari ni ada 3 hari bulan. Hopefully dia boleh buat segera. Sebab kita nak pasang lah kan. Jom. Buka. Boleh buat tak boleh buat, jom kita try. Kawan-kawan recommend sini ni. Alright. Okay, boleh buat. Dia cuba untuk press. Kalau tak boleh dia kata kena bakar lah. Tinggal 1 hari, besok ambil. Harap-harap okey lah. Oh, settle guys. Tak nampak guys. Baik. Dah boleh hantar kat Kadir untuk pasang balik ataupun tengok macam mana lah. Kalau let's say kita nak Lego T-Max, kita Lego asing ke sekali tengok macam mana. Tapi dah bulat lah. Oh, nampak ni lah. Dah tak nampak dah. Dia dekat sini. Dia siap ada spray colour yang sama lah. Tapi again kalau nak let go, kena jujur lah bagi tahu pernah ketuk, pernah press. Dia bengkok sikit, bengkok bukan bengkok bocor pun, dia bengkok bibir je. Alright, baik. Kalau nak ketuk korang berminat, ni lah kedai dia. Dekat area Masjid Kuala Ulu kat sana tu, orang Melaka tahu lah ni kan, kedai otai. Ni dekat kapak Kampung Ulu Jonggol Walk ni lah. Depan tu Jonggol Walk. Ni kedai dia. Okay.